Ini kisah Ahmad Akrobah, merupakan seorang yang ceria, hidup dengan penuh kegembiraan serta tiada langsung masalah. Berketerampilan dan juga sangat menarik serta amat menitik beratkan pewaktakan, gaya, mutu serta keunggulan. Setiap tahun, Ahmad Akrobah yang dikenali sebagai Pop mempunyai visi, misi serta wawasan dalam hidup. Impian hidup aku, awet aku dah ada, kereta aku dah ada. Untuk tahun 2021 ni aku target rumah. Aku akan dapatkan. Yes! Bob, you dekat mana? Datang office sekarang juga. Masuk. Ya, Mr. Valen. Bob, sila duduk. Bob, saya minta maaf. Ini untuk awak. Untuk apa ni Encik Valen? Bob, saya minta maaf. Awak balik ke tempat awak, baca surat ini. Okey, Mr. Valen. Terima kasih. Aduh, gaji kena potong pula tu. Banyak pula tu. Macam mana ni? Aduh, serabut aku ni. Abang, Mila tak nak kahwin dengan abang selagi abang tak ada rumah. Bob, kat mana kau nak tinggal nanti? Umur kau dah berapa sekarang? Beli rumah sekarang, Bob. Walau macam mana pun tahun ni, aku mesti dapatkan rumah. Mila, abang mesti dapatkan rumah tahun ni untuk kahwin dengan Mila. Deposit 1,000 boleh beli rumah. Wah, bagus ni. Kita tengok je. Hello, Mr. Agent. Ya, awak daripada MNJ Realty? Betul, saya nak jumpa awak. Saya nak beli rumah sekarang juga dengan modal RM1,000 kan? Okey, sekarang. Okey, baik, sekarang.